Okey, secara rasminya selepas berminggu-minggu desas-desus yang tak masuk akal, persoalan yang terbesar di Malaysia akhirnya terjawab. Adakah Najib Tun Razak akan menghabiskan sisa hukumannya di dalam mahligai mewah? Dari kedai kopi sehinggalah ke Parlimen, semua orang memperkata dan juga memperceritakannya. Dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru sahaja memberikan kad merah ataupun keputusan muktamad. Saya mahu anda bayangkan, dua orang banduan kita panggil salah seorang daripada mereka Azman. Dia tidur atas lantai simen kerana mencuri beberapa ratus kerajaan yang membeli susu anak. Seorang lagi pula adalah bekas Perdana Menteri yang merupakan salah seorang daripada individu yang pernah berkuasa dalam sejarah negara. Jadi persoalannya, adakah kita mempunyai satu sistem keadilan untuk semua orang ataupun untuknya lorong VIP ataupun lorong tikus bagi golongan kaya dan juga berkuasa. 22 Disember 2025, Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan dan ia adalah satu keputusan yang besar. Mereka menolak cabaran untuk memberikan undang-undang kepada Najib Razak bagi menjalani sisa hukuman di bawah tahanan rumah. Ini bermakna buat masa ini beliau kekal di penjara. Tetapi keputusan ini jauh lebih besar kerana tajuk berita ia adalah kemuncak bagi sebuah saga perundangan yang penuh liku, dipenuhi dengan dakwaan yang mengejutkan dan juga dokumen rahsia. Kes ini secara literalnya mencabar perlembagaan negara kita dan menguji keseimbangan kuasa antara istana, kerajaan dan juga mahkamah. Maka dalam video ini, kita bukan sahaja melihat apa yang diputuskan oleh mahkamah, kita akan mengupas sebenarnya mengapa ia berlaku. Apa itu adendum titah yang misteri dan apa maknanya untuk masa depan keadilan di Malaysia.